Pokok 1000 guna. Bahagian 1. Bisinglah. Korang ni tak ada kerja lain ke? Tak. Kak, mari bersama. Pergilah keluar main dengan kawan-kawan. Memekak je. Pergi. Nak main dengan siapa? Kawan-kawan semua tak ada. Aik, tiba-tiba dah tak ada kawan-kawan. Mana semua pergi? Akak, sekarang kan cuti sekolah. Jadi, diorang semua pergi makan angin lah. Betul. Akak, bawalah kita orang pergi makan angin. Yelah. Makanlah angin. Apalah kak ni. Ipin, mari pergi rumah Atuk. Minta Atuk bawa naik motor. Boleh pusing-pusing makan angin satu kampung. Betul. Brum, brum, brum. Jomlah tu. Motor Atuk rosak. Alah, dia tak boleh makan angin macam kawan-kawan. Mesti dia orang tengah seronok bercuti. Orang nak bercuti? Makan angin? Mari Atuk bawa. Atuk boleh bawa pergi muzium. Pergi zoo. Dah, jangan banyak cakap. Mari. Orang biasa. Basikal jual. Jangan goyang. Atuk juara naik basikal. Atuk, kita nak pergi mana ni? Pusing-pusing makan angin. Banyaknya pokok kelapa tumbang. Biasalah tu. Bila musim terhujung, datang ribut, banyaklah pokok tumbang. Ya. Good, sampai dah. Nak buat apa ni? Tolong kumpulkan buah kelapa yang bertabur tu. Ini umbuk kelapa. Sedap dimakan. Enak rasanya. Nak? Tak nak. Tak masak. Mana boleh makan? Boleh. Tengok Atuk ni. Umbuk ni kalau masak lemak, sedap. Nah, bawa balik. Turun kat rumah masak. Atuk. Nak ni. Ini tak masak lagi. Mana boleh? Atuk. Suka betul korang minum air kelapa muda ni ya. Pertama kali kita orang minum masa kena demam campak. Sumpah bagus. Lepas tu, terus baik. Sebab tu kita orang suka minum air kelapa muda. Nanti sentiasa nampak muda. Pandailah kau. Yang lebih tu, kumpulkan. Boleh kita jual kepada mutu. Baik tu.
tu buat ketupat kan? Bukan yang tu. Yang ni. Yang belum terbuka lagi. Kalau guna yang tu, nanti bila kita rebus ketupat, nasinya jadi merah. Oh, jadi bolehlah buang daun-daun ni. Jangan. Itu semua boleh buat lidi. Ha. Tada! Penyapu lidi. Nah, Opa suka sapu lama guna penyapu lidi. Sampai lidi tu patah-patah, lama-lama jadi pendek. Terbongkok-bongkok Opa sapu. Iya, kesian. Kenapa korang tak tolong? Opa tak bagi. Opa kata, Upin, pergilah main dengan kawan-kawan. Ish. Korang ni. Gurau je. Ambil katuk tu.